Serius lah macam ni tayar kau pakai sampai merekah teruk macam ni semua. Mesti kau pelik kan. Macam mana tayar boleh merekah sampai teruk macam ni? Ni aku cerita kau. Ni ramai tak tahu sebenarnya. Kau tengok ini semua tayar-tayar second. Oh, ini tayar sporin ni. Kalau kau tengok ni semua, tayar semua bulu-bulu banyak lagi. Orang Malaysia kaya, ni tayar Kosa Sporin. Betul tak? Betul. Kosa Sporin. Tebal lagi. Ke expired tahun 2024. Buang je. Kau jangan aku suruh aku jual tayar second Aku tak ada masa nak layan. Ini aku lamsam je bagi lori kutip. So sebab apa? Tayar boleh merekah. Ni aku cerita kat korang. First faktor tahun tayar. Macam tayar ni confirm ni tayar lama. Aku cari mana tahun dia kan. Tak jumpa pula mana tahun dia. Betul confirm. Tayar ni tahun 2000. Tengok aku kalau dia punya merekah tahun tak nampak. 2022 pak. Faktor getah. Getah lama-lama akan merekah. Getah konsep dia bila kena cahaya hujan, getah akan keras, mengeras, ini cepat merekah. Itu yang jadi dekat tayar ni. Yang kedua, faktor tayar pancit dekat rumah, lepas tu parking lama. Sini konsep dia macam ni. Tak pun bila pancit korang mesti maintain henjut bawa tayar korang. Kalau ni tayar korang, bila pancit dia akan menekan ke bawah. Bila tekan bawah ke bawah, bagi pressure, tayar tu akan terkepit. Kemek, play imagine nak. Bila kau parking lama dan tayar pancit, dia akan paksa tayar tu merekah lah, merenggang. Sama konsep macam tayar tu pancit, korang still maintain bawa tayar korang, kan buat getah tu boleh terkoyak. Konsep dia macam tu lebih kurang. Ini ramai orang buat ni. Yang ketiga, faktor beban. Beban yang terlampau berlebihan, tak pun kualiti tayar yang teruk, rendah, getah pun jenis low quality. Itu akan buat tayar kau cepat merekah. Itu basic logik. Itu banyak lagi punca. Sebab tu kau nak cek tayar yang betul-betul getah yang high quality dan tahan lama. Macam dekat bengkel kita untuk korang, tayar Metanos, kita sini antara yang hot selling. Compound medium soft, grip untuk cuaca hujan dan panas. Yang paling penting bunga agak tebal dan boleh pakai agak lama. Yang penting untuk safety, cuaca hujan dan panas macam Malaysia ni, tayar compound medium soft lah yang terbaik. Sebab apa? Tak cepat botak dan harga marhain. Kalau nak ambil stok compound, harga mahal, lepas tu cepat botak. Lain pula kan, kita cuaca banyak hujan panas. So tayar ambil compound medium soft, tayar Metanos kita ni. Untuk korang, thank you mana yang support kita tayar Metanos. Apa-apa nak tukar tayar Metanos, boleh je dapatkan dalam beg kuning tak pun bengkel. Senang cerita. So apa-apa boleh kontak kita.